manusia biasa. Ajak pula manusia bergaduh. Bukan manusia jahat. Tapi Nabi dia sendiri, Rasul dia sendiri, Nabi Yaqub. Akhirnya siapa yang menang? Nabi Yaqub menang, Tuhan kalah. Bila Tuhan kalah, keluarlah kalimah dan perkataan tadi. Dalam chapter 32 ayat 28, Book of Genesis, safar pembentukan alam. Inilah yang anda harus fahami. Maksud sebenar, kata asal ayat tentang peristiwa ini ialah kamu mengalahkan Tuhan. Israel bermaksud kamu mengalahkan Tuhan. Dan sekarang kosakata Israel tentang hamba Allah langsung tidak ada pada pemikiran dan benak otak orang-orang Yahudi. Kalau dia faham dia ini ialah hamba Allah, maka dia tidak akan berlaku perangai fi'il, akhlak dan sifat dia sebagaimana yang kita lihat dalam dunia sekarang. Tetapi yang ada di dalam kepala, yang ada di dalam otak, yang ada di dalam pemikiran